Ada orang tu datang kerja, masuk pagi-pagi tak terus kerja, membincangkan episod drama malam tadi. Kesian betul aku tengok Haifa tu. Duh. Kenapa biarkan dia macam tu? Aisyah ni punyalah nak pujuk. Alah, lelaki ni memang kau. Dia itu saja. Membincang drama sampai pukul 9. Lepas tu, hari ni nak minum kat mana? Nak minum di mana? Nak minum di mana hari ni? Minum. Kau tidak tak ada kerja, kena ada tenaga. Keluar juga minum, dia ada halakah grup dia sendiri. Dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Nak minum kat mana? Ikut saja, ikut. Lepas tu dah minum, berhenti sekejap, buat balik. Nampak. Sampai di lobi lebih kurang pukul 11. Jumpa pula orang kampung. Lah, kau kerja sini ke? Ya, kau ni tak tahu kau kerja sini, kau ada apa? Hantar borang apa ni kejap lah. Jom lah minum. Aku boleh lepas minum kan? Ada lah minum lagi. Minum. Lepas tu bila dah minum. Lepas tu baru sampai kat pejabat pukul 11.45. Ya Allah, anak tak ada siapa nak ambil. Tak ada siapa nak ambil anak ni. Macam mana ni? Aduh. Jadi dia pun, tolong cover aku tau, sebab takut jam. 12 lebih dah keluar. Dah mula 12 lebih keluar, dah ambil anak. Pukul 1, pukul 2 tak balik lagi. 2.30 pun sampai. Teruk betul jam hari ni. Orang tanya pun tidak. Sebab tension petang ni panas tadi. Petang ni jom cari tempat minum. Jangan kan pagi tadi dah minum. Tak apa, bungkus. Pergilah bungkus. Ramai pula orang apa. Sampai kat pejabat pukul 3.45. Baru nak buat kerja. Tengok jam kat dia ni. Ya Allah weh. Sekarang ni kerja tak rasakan, tiba-tiba dah kumpat. Itu bukan tak rasa, kau memang tak kerja, salah.